Okey, hari ni saya nak kupaskan sedikit isu tentang orang tanya kalau orang lain nak buka Senin Bahar tapi dia nak daftar nama saya sebagai director. Kita panggil sleeping director lah. Boleh ke tidak? Saya tak buat apa-apa pun. Saya hanya duduk situ guna nama saya je lah. Ataupun kadang-kadang mungkin dapat payment sikit lah. Okey, jawapan ringkasnya seboleh-bolehnya jangan. Okay, jangan. Tak ada istilah sleeping director yang tak kena apa-apa dalam undang-undang Malaysia ni, tak ada. Director ke, you tak buat apa-apa, kita panggil passive. You tak ada dalam company tapi you buat decision, kita panggil shadow director. Ini semuanya director. Semua ada tanggungjawab bawah atas syarikat. Semua akan kena saman sama-sama. Semua akan kena denda sama-sama. Dia tak ada kira you ni sebenarnya tak terlibat tumpang nama, saya tak tahu apa-apa, tak ada letter of appointment pun, saya tak pernah datang meeting pun. Okay, lagi banyak you tak tahu tentang company tu, lagilah confirm you bersalah kalau ada apa-apa jadi. Okay, lagi susah you nak jawab dalam mahkamah, lagi susah nak jawab bila disiasat. Okay, jadi isu ringkas, kalau kita ada isu orang offer nak jadi director, jangan terima walaupun dia akan bayar gaji. Okay, kita hanya boleh jadi director kalau kita ada added value. Okay, kita bring value to the company. Director ni dia punya tanggungjawab dia ialah kena bagi value to the company dan kena make sure company comply dengan semua tanggungjawab. Okay, ada beberapa tanggungjawab spesifik, kita ada video lain yang address tentang isu tanggungjawab director ni. Tapi semua tu kena ada function. Tak boleh ada director yang tak ada function langsung, ataupun ada director yang dia function dia spesifik sangat sampai dia tak ambil tahu perkara lain. Itu pun tak boleh juga. Sama ada anda adalah pakar financial, anda masuk sebagai pakar financial dalam board of director, anda pula adalah pakar tentang marketing, jadi director juga, anda juga adalah CEO. Kalaupun dia bukan pakar financial, dia hanya marketing, apa-apa tanggungjawab decision tentang financial, kalau anda adalah pengarah, kena juga. Okay? Jadi tak ada istilah company yang ada pengarah yang tak perlu dipanggil untuk apa-apa meeting, ataupun company yang kalau kena saman, oh ni pengarahnya sleeping director jadi tak bolehlah saman. Tak ada, semua kena. Okay? Jadi sebaiknya jangan buat lah. Jangan buat. Itu seolah-olah macam you jadi driver tapi you tak tahu nak bawa kereta dan you tak pernah pegang steering, tapi you driver. Boleh tak orang duduk dalam kereta dalam keadaan you tak pandai driver dan you tak tahu nak bawa kereta tu macam mana? Kereta tu sangat pelik, bukan kereta yang normal. Tak ada tempat tekan minyak, tak ada tempat nak pusing steering. So sekarang siapa yang nak bertanggungjawab kalau kereta tu kena langgar? Jadi situasi yang sama you nak dijadikan sebagai pengarah. Pengarah is the driver. Sebab tu dipanggil pengarah. Dalam bahasa Inggeris director is a direct, orang yang bagi direction, orang yang direct company tu. Okay? Jadi you kena tahu nak bawa company tu pergi mana. Kalau company tu salah arah ke, terbabas sana sini, you yang kena jawab lah. You ada the one yang bagi direct, you yang bagi arahan. Pengarah ni dia mengarah kan? So you akan bagi arahan. Dalam istilah undang-undang, semua pengarah kena semua benda, sebab walaupun you tak bagi tahu apa-apa, siapa-siapa yang buat sesuatu dalam company dianggap di bawah arahan you. Okay, jadi jawapan mudah saya, jangan buat. Okay. Tapi kalau ada surat-surat lantikan tertentu yang ada job scope tertentu dan anda nak semak risiko anda dan boleh bagi tahu kita lah, kita boleh checkkan sebenarnya benda ni perlu ke dilantik sebagai pengarah. Dia tak boleh ke you just lantik dia dalam position-position tertentu yang bukan tanggungjawab pengarah. Okay. Biasanya kalau orang yang tak nak jadi pengarah dan lantik orang jadi pengarah ni, something wrong lah. Ini pengalaman kami lah. Okay. Something yang tak kena, yang dia nak guna orang lain. Okay, nak guna nama ni, dapatlah payment banyak mana pun. Saya punya experience, tak ada satu pun klien yang pernah kena macam ni berbaloi. Okay, dia akan jadi lagi pening kepala dan menyesal teruk lah. Okay, yang tak boleh patah balik langsung dah. Okay, dah kena denda, kena blacklist, kena masuk court, ada sampai ke tahap masuk penjara pun ada. Walaupun dia berniat baik, dia tak bersalah. Kesian lah mangsa keadaan. Tapi jangan buat lah. Kita bagi tahu awak, sebarkan pada semua orang yang patut tengok video ni. Sebelum diterkena, kita tak tahu siapa yang akan dipanggil, di offer untuk jadi pengarah-pengarah tak tentu ni. Okay, jadi kita bagi tahu awak, sebarkan pada semua orang.